Saya akan memberikan 6 buah ikon ya. Pada hari ini saya dipahamkan oleh pengurusi Tuan Jemaah Tarmizi akan kekurangan yang dihadapi, termasuk bumbung yang bocor atas asbestos. Saya mencanangkan kepada beliau supaya ditukar ya. Tukar bumbung yang ada tu kita pakai metal decking. Pakai metal decking, dan saya kira estimate lebih kurang tadi dalam 200,000 lah ya, 200,000. InsyaAllah saya akan usahakan supaya ini dapat ditukar dengan metal decking ataupun atap yang lebih baik ya, supaya lepas itu anak-anak kita dapat belajar dengan sempurna. Dan bukan setakat itu sahaja, saya mencadangkan selepas selesai itu berubah ikon ya. Saya akan insyaAllah saya akan memberikan sebanyak 6 buah ikon ya, supaya anak-anak kita dan guru-guru yang mengajar tu dapat mengajar menjalankan tugas mereka dalam suasana yang lebih kondusif ya, selesa dengan dalam cuaca yang sejuk, dan kita cuba buat yang terbaik ya. Dan insyaAllah ya, di atas kapasiti yang ada kepada saya akan berusaha untuk memastikan apa yang dirancang itu akan dapat. Dan setakat ini daripada rekod yang ada tu, apa yang saya buat tu semua dapatlah. Dan tempat yang lain pun ya. Misalnya sekolah Mutakin tu kita cat balik, kita turap balik lantai, tukar dia punya bumbung dan sebagainya. Dan begitu juga dengan sekolah yang lain. Dan insyaAllah ya, kita berdoa supaya apa yang dipohon itu akan dapat ditunaikan